Inovasi ini merupakan sebuah komik sejarah interaktif bertajuk Jejak Kolonial di Asia Tenggara. Komik ini menceritakan pengembaraan dua pelajar, Ali dan Nina, yang menjelajah masa ke era penjajahan Sepanyol di Filipina dan Belanda di Indonesia. Melalui seni bina kolonial seperti Legislative Building, Manila Post Office, Gedung Sate dan Lawang Sewu, pelajar didedahkan kepada simbol kekuasaan penjajah serta transformasinya menjadi warisan kebangsaan selepas kemerdekaan. Komik ini direka menerusi Canva bagi penghasilan naratif, visual dan reka letak. Ia turut disertakan dengan nota ringkas dan permainan atas talian sebagai aktiviti pengukuhan pembelajaran. Pembelajaran sejarah sering dianggap membosankan dan sukar diingati. Kaedah tradisional berasaskan hafalan tidak menonjolkan imajinasi dan emosi pelajar. Mereka sukar menghubungkan sejarah dengan kehidupan sebenar dan kekurangan bahan bantu mengajar yang interaktif menjadikan pembelajaran kurang bermakna. Oleh itu, inovasi komik sejarah ini diwujudkan bagi menjadikan sejarah lebih menarik, interaktif dan mudah difahami. Seterusnya, beralih kepada objektif inovasi ini adalah untuk meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran sejarah melalui pendekatan visual dan naratif. Kedua, membantu pelajar memahami kesan penjajahan di Asia Tenggara melalui penceritaan yang mudah difahami dan berilustrasi. Ketiga, mewujudkan pembelajaran aktif dan reflektif. Dan yang terakhir adalah untuk mengintegrasikan teknologi digital seperti permainan atas talian sebagai latihan pengukuhan. Seterusnya, kita beralih kepada keunikan projek inovasi. Inovasi bahan bantu mengajar ini mempunyai keunikan dalam pelbagai aspek seperti pendekatan sejarah naratif. Inovasi ini menggunakan dua watak pelajar untuk menjelaskan sejarah secara hidup dan mudah diikuti. Selain itu, terdapat gabungan komik dan permainan digital. Selepas membaca komik, pelajar boleh bermain kuis interaktif dalam talian yang menerapkan pembelajaran abad ke-21 untuk menilai pemahaman. Inovasi ini juga menarik kerana terdapat sokongan nota ringkas yang disediakan bagi membantu guru dan pelajar membuat semakan pantas berkaitan isi penting. Ia juga mesra pelajar sekolah menengah dan komuniti kerana gaya bahasa dan visual sesuai untuk menarik minat remaja memahami sejarah tempatan dan serantau. Manfaat inovasi ini kepada pelajar, guru dan komuniti atau institusi. Manfaat inovasi ini kepada pelajar adalah menjadikan sejarah lebih menarik, interaktif dan mudah difahami serta meningkatkan ingatan jangka panjang melalui visual dan naratif. Kepada guru pula adalah menyediakan bahan bantu mengajar yang inovatif dan mudah digunakan dalam PDP sejarah. Selain itu, menggalakkan guru mengintegrasikan teknologi dan pendekatan kreatif dalam bilik darjah. Manfaat inovasi ini kepada komuniti atau institusi adalah menyokong budaya pendidikan sejarah yang lebih dinamik dan digital serta boleh dijadikan model inovasi pendidikan yang sesuai untuk pertandingan, pameran atau latihan pengajaran. Inovasi detektif merdeka, misi bongkar sejarah mempunyai potensi pengkomersialan yang besar kerana ia berfungsi sebagai bahan bantu mengajar interaktif bagi subjek sejarah. Inovasi ini menggabungkan elemen komik, permainan digital, dan nota ringkas yang mampu menarik minat pelajar serta meningkatkan penglibatan aktif dalam pembelajaran. Dengan reka bentuk yang mesra pengguna dan boleh diakses melalui pelbagai peranti, inovasi ini sesuai dipasarkan kepada sekolah, guru dan pelajar sebagai alat pembelajaran digital yang kreatif dan efektif. Kos pembangunannya yang rendah menjadikannya produk yang berdaya saing serta mudah dikembangkan kepada versi baharu mengikut topik sejarah lain.